3, 2, 1, action. Kalah tu lah. Orang main bola nak main bola juga. Kan dah kalah tu. Abang, bagilah adik menang sekali. Mana boleh lah. Abang kena jaga ranking abang ni. Malah tak jatuhnya ranking. Kalah sekali je pun. Tak boleh lah. Abang kena jaga tahta championship abang ni. Dah lah. Daripada tak ada abang, baik ada abang. Adik, cakap apa tu? Daripada ayah kecil sampai ayah besar, tak habis-habis kau orang bergaduh. Ni, hari ni ayah Nak tanya. Ni, ayah nak tanya. Suka matcha ke suka kopi? Lagu tu ya. Oh, lagu Ni, sebenarnya ayah nak bagi tahu sesuatu. Ayah akan Bagi maksud. ayah nak bagi tahu sesuatu. Sebenarnya ayah nak bagi maksiat kepada salah seorang anak ayah. Wasiat. Maksiat tu ayah. Wasiat. Oh, wasiat. Ya. Wasiat. Ayah ada harta ke? Adik, jangan pandang ayah. Tutup mata. Dah buka mata. Dah buka mata. Bagus. Sebenarnya ayah ada sebuah syarikat Kubra Travel and Tour. Kubra Travel and Tour? Apa tu? Syarikat ni menyediakan perkhidmatan sewa kereta, van dan bas, dan juga menyediakan perkhidmatan travel dalam dan luar negara. Wah, kalau macam tu bagi dekat adik lah. Bagi dekat adik ya. Mana boleh bagi dekat abang lah. Abang paling Bagi good. dekat Tak adik. boleh. Dah, jangan gaduh. Sekarang ni keputusan di tangan ayah. Keputusan ni adalah muktamad tanpa mesyuarat. Syarikat Kubra Travel and Tour akan dimiliki oleh Abang Apa? dan adik akan meninggalkan pentas Akademi Fantasia. Percaya pada diri dengan harapan dan keyakinan. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Jadi sama-sama kita ucapkan pada muka pada adik.